petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan berkeberkahan daripada Allah, untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah dalam kehidupan, maka kita berpegang dalam Al-Quran yang 666 ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak belajar bukan kepada Al-Quran. Bahkan Al-Quran yang menjadi salah satu mukjizat yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kaum musyrik meragukan dalam Al-Quran sehingga